Hai, Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Dini daripada SK Pandan Indah ingin unboxing semua hadiah daripada anak murid saya. Okey, tanpa kita buang masa, jom. Sebelum tu saya nak minum air sebab saya penat. Hari ini adalah merupakan hari pertama dan kali pertama saya sambut Hari Guru di sekolah saya yang pertama. Itu Sekolah Kebangsaan Pandan Indah. Jadinya hari ini sangat bermakna. Saya datang daripada pagi, tengah hari sampai petang, balik lewat malam. Sebab saya nak luangkan masa bersama kawan-kawan saya, cikgu-cikgu yang hebat. Lepas tu saya nak tengok anak murid kesayangan saya, semua anak murid saya. Lepas tu saya nak tengok baju-baju yang diperagakan oleh cikgu-cikgu. Sebab tema kita orang adalah apa? Global Ethnic. So saya pakai Jepun. Konnichiwa, sayonara, ashiteru. Kau jangan ragam. Okey, selepas tu saya nak tengok juga persembahan daripada cikgu-cikgu. Okey. Song pula. Jom kita mula. Yang pertama daripada saya buat laju je tau. Tengok nanti tau. Ini Happy Teacher's Day. I love you, Faiha. I love you too. Oh, ini adalah hadiah tukar-tukar. Okey, ni nanti. Ni last sekali. Ni hadiah tukar-tukar hadiah. Ni yang tadi tu, yang ni daripada Anik Naufal, 2 emerald. Thank you Anik. Kita unboxing. Kita terus asingkan. Wow, okey. Hand cream. Okey. Hand cream. Lagi pen. Ball pen. Tiga warna. Thank you. Okay, lagi ada. And then okay, ni daripada Adam Zafran, Cikgu Dini. Okay, Adam Zafran daripada kelas member. Oh, wow. Okay, Tofilo dengan juga pen. Okay. Wow, ini makanan. Pen. Saya mata. I love it. Maksud mana? Kain mereka. Mana cuba tengok, rakam ke tak? Aku tak rakam. Rakam betul ni. Cantik. Macam sampai. And then kita ada apa lagi Wana? Kita ada daripada Amni. Terima kasih cikgu atas segala ilmu yang diberikan. Ini bergantung kat sini. Okey. Okay, selepas tu ni randomly dia datang, cikgu nak apa macam apa ni? Nanti cikgu. Terima kasih. Ni tahun 3 rasanya saya tak ajar dia. Tahun 2. Dia budak baru. Ini pula daripada anak murid juga. Rasanya semalam saya beli tukar-tukar hadiah, saya beli yang ni. Dapat balik, memang kita nak lah, kita minum. Okay, saya nak ajar awak semua. Okay, saya nak ajar. Okay, thank you. Ini simpan lah. Nak dulu baru saya pakai. Tak boleh tutup. Okay. Lepas tu, okay, ada. Lepas tu ni. Wow. Kek batik. Kek batik atas ni ada
sedapnya. Ni kena simpan. Ni daripada siapa ni? Kelas daripada Ala, dia tak tulis pula. Mak, saya rasa macam siapa yang bagi ni? Sekejap. Selamat Hari Guru Dini juga bagi aku. I know. Selamat Hari Guru Cikgu Dini. Terima kasih kerana mengajar saya. Sama-sama. Terima kasih juga, I know. Siap gula lagi. Okay, ni saya boleh guna ni dekat sini rumah ni. Baik buka sekarang lah mana kan. Daripada nanti tak buka-buka. Wow. Ni saya lah. Sama ke? Okay. Ni kosong. Dan ini daripada Daniel Ryan, handsome boy saya. Tak nampak tak? Okay, handsome boy saya. Woish, terima kasih Cikgu Dini. Okay, apa dia bagi? Beri kau tengok ni. Dia coklat je. Makan ni. Kan? Ada makanan. Oh, so cute. 1, 2. Lepas tu ada patung. Bagi patung. Oh, dapat air juga. Lepas tu Tofilo. Tofilo first time dapat yang besar punya. Sekarang fire Tofilo. Ni biasanya saya akan simpan, okey. Bag-bag yang macam ni biasanya saya simpan, jangan risau. Saya dekat dalam bonnet tu ada berlambak bag macam ni. Okey, ni simpan. Okey. Simpan. Okay, and then ni daripada Amsha is Mikael, anak milik saya. Wow, oh dah terjatuh dah. Okay, jam pertama ada ni. Oi. Okay, ni boleh letak dekat dalam bilik saya. Okay, lepas tu ada. Okay, sangat membantu. Saya sangat suka pakai benda ni. Okay. Buku. Awak memang tak salah bagi orang. Sebab buku macam ni saya memang akan pakai. Jangan risau. Wow, besar. Sangat besar tebal. Okay, lepas tu highlighter. Oh, highlighter. Highlighter ni ada banyak. Banyak. Okey. Itu dengan pen. Thank you ni kat sini. Okey. And then ni. Okey, sejadah ni daripada siapa ni? Alah, oh, okey saya ingat anak murid saya tahun ke-6. Sejadah alhamdulillah. Bolehlah saya nak bawa ke mana-mana. Okey. And then alat tulis, masya-Allah banyaknya. Lepas tu ada juga ni keychain. Wow, cantiknya. Mana cuba zoom sikit. Tak payah tengok ini. Ni tu ni. Dah. Okey ni. Lepas tu ni mana tadi dah ni. Okey. Lepas tu dengan ni, terima kasih cikgu. Okey. Oh, ada lagi. Oh, yang ni. Adakah kita dapat cawan yang sama? Semestinya, ya, cawan yang sama. Ni, dapat 2. So, bolehlah untuk saya dengan kawan saya, dia pun cikgu. Okey. Okay, and then okay, ni simpan. Okay, oh yang ni simpan sini sebab nanti bawa boleh nak bawa ke mana-mana. Senang. Letak dalam kereta dia pun senang sebab dia dah siap. Okay, and then bag yang pertama, bag yang paling besar yang pertama. Okay, ni apa ni? Uish, Kinder Bueno. Thank you. Daripada siapa ni? Allah. Apa ni?
Adakah ini baju? Siap ada berompol-ompol lagi. Lepas tu ada muka siapa ni, Korea ni. Ya Allah. Baju ke? Size XL tau. Tahu-tahu je kan saya pakai size apa. Siapa bagi? Warna? KL dulu. Siapa bagi? Oh my god. Ada nama. Kenapa KL dia punya? Siapa yang bagi? Nanti saya tengok balik. Pergi ada baik. Siapa bagi? Baju KRU. Adakah awak tak salah? Bag. Siapa bagi? Masya Allah. Okay ni. Lepas tu ada sedikit sampah. Mungkin dia termasuk. Siapa bagi? Saya kena tengok balik video. Saya kena tengok balik video. Sebab saya rakam. KRU weh. Saya tak adalah peminat KRU. Tapi ini kegilaan semua orang, okey. Lepas tu dengan baju lagi. Ni, tengok ni. Siapa bagi? Masya Allah. Okey, lepas tu ni. Oh dia bagi ni, alah comel ni. Ni letak dekat mana, kereta ke? Tapi comel sangat. Oh, memang, oh macam ni je kot. Sebab tak boleh tanggal. Ni, dia simpan. Okay, ni sangat kecil. Okay, and then yang ni. Wow, ni daripada siapa? Kepada Cikgu Dini. Secret sangat, okay. Cikgu Dini, terima kasih kerana mengajar bahasa Melayu. Selamat Hari Guru. Walau dia tak tulis ke siapa. Nanti kena tengok video balik. Okay. Okay. Saya sangat tak tahu siapa yang bagi tadi. Tak apa. Okay, yang ni dia bagi ni. Whiteboard marker. Whiteboard marker. Okay, alhamdulillah banyak. Banyaklah stok saya. Banyak sangat stok untuk mengajar. Sebab saya buat tuition. Lepas tu saya mengajar pun pakai apa? Whiteboard marker. Tengok pen. Masya Allah. Pen ni mahal tau. Terima kasih. Dengan yang ni boleh makan kan, bila bulu. Yang ni sangat wow. Scientific weh. Kita tengok betul ke scientific. Sebab dia sangat nampak menarik je. Semua dia menarik. Tapi yang ni sangat wow. Kita cuba. Bismillah. Wana, nampak kan Wana? Cuba tengok. Nampak tak? Okay, kita tengok sama-sama. Dia tolak. Tolak. Okay. Wow, thank you teacher. Wah, scientific memang betul. Ni apa ni? Kuih. Lebih baik saya keluarkan. Okay, kuih daripada sedapnya. Ni apa ni? Kuih, okay. Lepas tu scientific, vitamin C semuanya. Daripada semua sama ke? For all skin type, boost radiance dengan real protection. Serum sunscreen, brightening glow toner, brightening cleanser. Wow, sangat eksklusif, sangat eksklusif. Terima kasih Malika. Okay. Ya Allah, saya simpan. Ya Allah, kotak ni pun sangat berharga. Takutlah saya. Terima kasih Ibu Malika. Okay, dia letak sini. Okay, next. Oh my god. Okay, satu bag habis. Balik. Okay, and then oh ni daripada Adam Firdaus. Selamat Hari Guru. Seluman Hari Guru pun boleh. Wow. Okay, dia bagi ni. Selamat Hari Guru Cikgu Dini. Terima kasih kerana mengajar saya. Ini Adam Firdaus. 2D dia Adam.
hadiahnya. Wow. Cikgu sejujurnya tak mampu nak beli ni, tapi terima kasihlah bagi saya. Saya akan guna. Serius saya cakap. Wow. Saya tak pernah ada benda-benda mewah macam ni. Terima kasih. Warna tu mana aku? Tak pernah ambil. Terima kasih Adam Fidaus. And then, okay. Kadang-kadang ada yang bercampur tak hadiah. Minta maaf lah ya. Okay, ni daripada siapa? Tak ada nama tapi dia bagi 2 biji pen. 2 batang pen. Tak tahu 2 batang pen daripada dia ataupun orang lain. Tapi apa-apa pun terima kasih. Lepas tu, yang ni. Wow. Oh, ni macam saya tahu je. Selamat Hari Guru Cikgu Dini. Oh, dia tulis nama saya. Comel. Macam mana nak buka ni? Adakah di cawan yang sama? Sudah tentu. Tidak. Kaki dia lain sikit. Okey, dia lain sikit. Coraknya. Ya, kalau Hari Guru, ini adalah sangat signature semua orang bagi. Terima kasih. Lain. Lain. Terima kasih. Next. From Kisha, Nur Kisha, penolong ketua kelas kita, 2 Emerald. Okay, from Kisha. Ni apa ni? Kisha ni apa ni? Glass gallbladder baby bottle glass. Baby pun baby lah. Oh. Siap ada bag ni lagi, Masya Allah. Kalau air panas kan. Thank you Kisha. Banyak botol saya akan guna. Okay, and then wow, sambal goreng. Dan ni daripada 2 Zamrud. Wow, tak love lagi. Selamat Hari Guru. Terima kasih. Confirm laju habis. Serius. Oh, dah lama tak makan. Ni makanan kat sini. Terima kasih Dani. Okay, next. Ni apa ni? Kecil-kecil ni, cincin ke? Oh, jangan. Selamat Hari Guru Cikgu Dini. Terima kasih. Siapa bagi ni? Oh my god. Yang pertama, oh daripada Haikal, 2 Emerald. Haikal. Okey, dia bagi ni. Haikal Amsyar. Terima kasih jangan semua dikenang budi-budi julang kasihmu tak terbilang, Masya Allah. Terima kasih. Banyaklah kunci yang macam ni Okey, lepas tu yang ni Masya Allah, kek. Nasib baik saya keluarkan. Kalau tak malam ni habislah isolasi berbulan. Terima kasih. Ni tak daripada Happy Teacher Day. Terima kasih cikgu menjaga dan mengajar Afiq Ryan. Saya sayang cikgu. Oh, thank you Afiq Ryan. Okay, apa dia bagi? Saya sayang cikgu. Saya sayang awak juga Afiq Ryan. Terima kasih. Jadi semua makanan ke? Dan ni apa? Gula-gula. Okay, gula-gula tiramisu. Wow. Okay, wow. Okay, and then Nix, Cloud9, and wow, coffee. I love coffee very much. And ada lagi satu. Sampai tak? Cloud9. Thank you. Cantiknya bag ni. Lagi satu. Oh, ni lebih kurang sama juga tu. Alah, tentang tu. Tetangga cantik kat sini. Tapi dia bagi sama juga. Saya rasa dia beradik dia kot. Sama. Jadi saya rasa dia beradik. Terima kasih. Terima kasih. Okay, and then
Ni, Nabati. Terima kasih siapa yang bagi. Oh, Rosita. Betul ada ni. Tak tahulah ini sekali atau tidak. Terima kasih. Rose letak sini. Okay, oh ni. Risau betul daripada Afliah Amsyah 2 kristal. Oh, selamat hari guru. Terima kasih. Cantiknya. Berat betul. Terima kasih. Okay, and then dia yang bagi ni. Apa nama ni? Whiteboard marker. Dan juga pen merah. Thank you. And then ni daripada Eddie Duember. Selamat hari guru. Terima kasih. Bagi apa ni? Oh, toke cincang. Comel. Sangat comel untuk saya pakai. Thank you. Thank you Eddie. Tak sini. Oh ya Allah. Lepas tu bagi apa ni? Dia tak ada apa-apa. Selamat hari guru. Ini saya beri ni lah. Terima kasih. Next. Ni daripada siapa ni? Daripada terima kasih kerana mengajar saya dan kakak saya Adila 2D. Oh Adila. Thank you. Sabar jap. Tak tahu Adila bagi yang mana. Okay, yang ni pula daripada saya kena tengok video tahu Adila. Nanti saya tengok balik mana yang awak bagi. Oh, yang ni isi dia buku. Terima kasih cikgu, sama-sama. Ni Hani Ranian. Daripada Hani Ranian. Terima kasih Hani. 2 emerald. Ada 2 buku. And then oh, ni sama juga. Oh, ni patah. Oh, tak. Akan patah. Selamat hari guru. Thank you. Screen. Ni daripada Alicia. Alicia Maisara. Selamat hari guru cikgu Dini. Oh, pandai awak tulis. Dini Maisara. Dia love. Alah sweetnya awak. Thank you. Okay, next. Comel ni ada samping ni. Selamat hari guru. Semoga panjang umur. Cikgu Dini lucu, cikgu Dini baik. Tapi saya tak dapatlah anugerah paling lucu. Tahun depan bagilah saya menang. Saya menang anugerah paling wow. 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 Kena cas dulu ke? Comel. Okay, thank you. Comel. Okay, dia pakai yang ni. Okay. Thank you. Siapa bagi ni? Thank you so much. Kipas putih loh, cantik. Okay. Sambung. Ui, banyak dalam ni, banyak sangat. Sekejap. Oh, sebab dia kecil-kecil. Oh ni, thank you. Alah comel, saya kena buka. Saya nak unboxing, saya nak ambil unboxing. Alah comel ringan sangat-sangat. Comel sangat. And then, wow, ni daripada siapa ni? Cikgu. Saya bukan Cikgu Mustafa. Mana? Saya bukan Cikgu Mustafa. Okay lah, besok pula hari Isnin saya bagi dia kan. Awak salah cikgu ni. Saya bukan Cikgu Mustafa. Nanti saya bagi dia. Okay, Allah panas ni. Okay, selepas tu ni The Akif Fayad UD5. Abang pengawas. Oh, sekejap saya nak buka juga. Saya nak buka, tak kira saya nak buka juga. Okay. Oh, dia tolak je lah sebenarnya. Okay, hadiah dia. Oh, gula-gula. Love. Sangat love. Terima kasih Cikgu 2025.
Okay, gula-gula. Lepas tu dengan pen marker. Ya Allah, effort sangat awak dengan ni pen marker banyak ni. Saya sangat guna dia. Jangan risau. Lepas tu ni, effort sangat awak dengan mak awak membuat benda-benda apa, membungkus ni. Masya Allah, awak hebat, mak ayah awak hebat. Serius saya cakap. Okay, sebab awak membalas jasa cikgu-cikgu. Masya Allah, cantiklah pula Okay, selepas tu ni agak special. Aira Inara, mak dia cakap, mak dia buat sendiri. Selamat Hari Guru, Cikgu Dini. Alah, salah eja, D-I-N-I-E. Daripada Aira Inara 25 Comel. Amboi, dia buat sendiri, mak dia buat sendiri. Okey, cantik sangat. Alah, dah terlekat sikit. Tak apa, dia tak cantik. Thank you. Gantung ni. Okay, next. Daripada Aisyah Humaira, Dua Emerald. Aisyah Humaira. Allah, apa ni? Dompet. Ini kena bagi mak saya ni, bukan saya ni. Okey, mak dia baru balik pada Indonesia pula, ada barang lah. Ada ni, Apollo. Thank you. Okey, cantik. Okey, ini lagi satu. Dan ada isi. Dan saya rasa macam ni dia boleh balut balik. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Terima kasih Aisyah Humaira. Okay, lepas tu dapat juga. Saya nak buka. Saya nak buka. Banyaknya kecil, boleh kumpul. Okay. Terima kasih Aisyah Humaira. Okay, ni. Wow. Ataupun ni tempat saya letak rahsia lah, tapi dekat dalam beg. Sebab saya tak ada beg simpanan yang macam ni. Okay, and then, wow, daripada siapa tak tulis? Thank you. Sejadah juga. Ada 2 sejadah. 1, 2. Terima kasih. And then, wow. Ni saya tahu dari siapa ni. Banyak ni dia bagi. Faiz bagi banyak ni Faiz. Awak sepatutnya bagi dekat cikgu seorang satu kot. Awak bagi semua dekat saya. Kalau orang dah bagi, mesti kita ambil kan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tahu awak saja nak bagi saya untuk saya bagi hadiah dekat kawan-kawan awak kan, ini kan. Boleh. Terima kasih Faiz. Okay, next. Oh wow, Happy Teachers Day. Okay, wow, saya buka sekarang. Nak buka juga. Wow, sangat eksklusif. Terima kasih. Tak boleh tulis. Terima kasih. Okay, lepas tu ni. Oh, dia bagi 1. Terima kasih. 2. Pen dia ada 3. Pen merah buat cikgu marah. Tak ada lagu Roger. Terima kasih. Lepas tu next. Dah berapa jam ni? Ui, dia pada siapa? Happy Teachers Day. Mana suka tengok berapa? Bus, sejadah lagi. Sejadah kecil. Berapa minit? Oh, sejadah lagi. Thank you. Saya kena laju. Okay, ni hadiah daripada Nur Khalida Sofia. Wow. 1,
coklat Dairy Milk. Ya Allah dah cair. Coklat Dairy Milk dan juga pen. Terima kasih. Ui, coklat dah cair. Cikgu Dini, terima kasih. Ni saya simpan lah, boleh minum, bawa minum kan. Simpan. Okey, ni kisses. Okey, siap ada ni. Okey. Thank you. Ni daripada siapa ni? Tengok sama-sama. Whoop. Daripada Aryan Dinier. Selamat Hari Guru. Terima kasih Cikgu Dini. Sama-sama. Thank you Aryan. Masya Allah. Thank you. Okay. And then ni. Daripada Haris 2 zamrud. Aduh, dia bagi gula-gula. Oh, comel. Lepas tu dia stapler. Lepas tu dia bawa macam ni. Thank you. And then push. Dia kotak. Lagi. Satu. Lagi. Yang keempat. Tak pelik. Sebab tahun lepas saya rasa saya dapat 15 cawan. Ada buat apa? Sedekah dekat rumah sewa lama. Okay, thank you. Thank you. Okay, pen. Okay, sekejap. Unboxing. Aduh, saya pasang tak lagi sakit. Tak adalah sakit, cuma lengur. Pen, thank you. Pen lagi, thank you. Alah, cemennya ni. Siapa lah dengan effort balut-balut ni. Ni saya tak suka. Bukan tak suka ni, saya macam malu. Sayang nak buka. Oh, dia ada pen. Wow, kreatif. 05. Lepas tu ni pensel tu pen. Oh, gula-gula. Pandai dia balut ni, sangat terlalu kemas dan terlalu banyak cara-cara teknik-teknik dia. Banyak masa awak je. Lepas tu dengan ni apa ni? Pen ke? Pen ke? Berseni lah dia. Ha? Berseni lah dia. Kan? Thank you. Mungkin sebab awak saya cek di sini kan. Lepas tu ni, terima kasih kerana mengajar saya Faris. Okay. Selamat Hari Guru Cikgu Dini Siap ada love. Thank you Faris. Awak kelas baca dengan saya kan. Ni daripada Elina Inara 1 Emerald. Kenal tak? Kenal tak? Tak apalah. Kita bawa dia. Terima kasih. Mungkinlah saya mengajar mentor-menti kot. Okay. Saya kena buka ya. Saya kena buka. Malam ni je masa saya. Weh, saya sangat memerlukan ni sebab saya kehilangan benda ni. Lepas tu dengan ni. Terima kasih. Next. Ada lagi satu bag. Ni daripada saya sayang cikgu. Saya sayang awak juga. Okay, ni tisu. Okay. Okay, ni pen. Cantiknya ada 2 warna. Nampak tu warna? Lepas tu ni highlighter warna kuning. Dan makanan. Crispy dah lama ni tak makan. Semua dah cair. Nanti saya kena teraskan balik. Okay, lepas tu wish that. Okay, nanti boleh simpan. Ni daripada siapa ni? Thank you. Okay, ni. Thank you. Thank you. Mana bunga-bunga? Ni bunga. Ni daripada Wafa. Sebab cantik sebab cikgu ni love Wafa. Ambil. Awak yang love saya kan saya love awak. Tapi saya I love you too. Thank you. Okay, wow, ni apa ni? Beg IKEA. Daripada Raid. Oh, Raid. Dia patut tahu. Raid gua. Kenal tak? Kenal. Laju Emerald. Beg. Cantik. Buka dah jap. Nama buat unboxing kan. Nanti buka mesti susah nak. Tuh. Uish. Cantik. Beg pergi pasar walaupun saya tak pergi. Thank you. Susah. Terima kasih. And then ni. Tadi aku terkejut tengok benda apa tadi?
nama cikgu? Lain. Tak tahu kau cakap. Tu, spesifik. Lain tu. Tahu? Tak nampak ni. Oh, ni Kak Liu lah. Ha, KRU. Saya takut awak salah bagi. Cikgu ni tak minat KRU. Tak minat tapi Dah. siapa yang bagi? Okay ni, highlighter. KRU tu mungkin dia nak Thank bagi you. mak dia. Mak dia minat KRU. Dia Kau ambil. takut maknanya. Wow, Icon Coffee. Coklat ke coklat bukan kopi. Ni beri siapa? Iskandar di Zamrud. Oh, Iskandar. Terima kasih Iskandar. And then, oh ni sama juga. Iskandar belum baca. Oh my god. Itu sama tu. Oh sama juga. Memang ramai bagi tu. Tak sia-sia saya beli untuk orang, saya dapat balik, dapat dua pula tu. Betul lah. Rezeki tak salah alamat. Thank you ni daripada siapa? Arfan kelas. Ingat. Thank you Arfan. Arfan. Dia siapa tu? Oh, kau pakai KRU. KRU. Zaman Zaman bila? Zaman Tapi bila saya asrama. letak dekat boleh difikirkan letak mana. Thank you. Masya Allah. Ni tanah satu. Yang ketiga. Beg yang ketiga. Oh, ni yang tahun 6. Yang ni daripada budak. Thank you. Okay. Sejadah yang keempat. Okay, yang ni. Oh, tak ada nama. Apa ni? Oh, camelnya. Ui, batu. Kalau saya jual ni boleh dapat duit ke? Thank you. Lepas tu pen. Banyak pen saya. Nanti nak kumpul lah. Daripada thank you. Daripada awal berimat. Oh, Amira Husna. Thank you tuition. Betul aku ajar dia tahun lepas. Selamat Hari Guru untuk Cikgu Dini. Terima kasih untuk ajarkan saya Cikgu Dini. Semoga cikgu sihat. Amin. Thank you. Ada budak yang salam apa kan? Semoga cikgu masuk syurga. Dia je salam je. Aku macam very touch. Budak tahun 1. Aku ada dia. Ni daripada Puteri Haila. Thank you. Dia datang apa? Orang delivery. Dia bagi. Ni yang coklat tadi. Thank you Puteri. Puteri Haila Rania. Bunga. Okay, selepas tu ini Faris Musakim. Faris, saya nak cakap I love you. Walaupun awak dah pindah. Awak dah pindah, dia pindah. Nanti saya nak video call awak tau. Happy Teachers Day. Thank you for everything. Welcome. Walaupun saya sempat mengajar awak dalam 2 bulan mungkin. Selepas tu kena pindah. Tukar. Saya buka ni. Tak ada sebenarnya. Thank you. Thank you Faris. Cikgu sayang awak. Ni daripada Rahman. Tak boleh baca. Itu pun orang lain bagi kan. Bukan awak yang bagi. Oh, dia tak bagi. Ini daripada Adam. Adam bagi apa ni? Ada isu. Sabar. Oh, bag. Awak dah lah selalu cakap saya pakai beg macam ni nak macam cikgu perempuan. Awak yang bagi saya pakai Tapi saya sangat nak beg macam ni. Sebab setiap kali saya nak beli kat Mesti Dewan, mesti saya akan macam mahal lah. Oh, ni apa pula Adam? Adam. Macam macam-macam Adam. Kalau awak bagi coklat, kalau saya bulat macam awak macam ni. Oh, Masya Allah. Apa? Yang kacang-kacang tu. Thank you. Ada buat sendiri ke? Oh, lepas tu dengan ni. Masya Allah. Masya Allah. Lepas tu dengan thank you.
beratnya. Thank you Adam. Ni Kain. tak perlu awak nanti. Okey. Seterusnya, oh ni daripada Muhammad Akif 425. Ini pun random. Saya tak kenal awak pun, saya tak mengajar awak pun tahu 4 tapi awak bagi saya. Thank you. Apa? Lepas tu ini pun sama. Kena tengok gambar balik siapa bagi. Terima kasih. Makanan. Lepas tu, wow. Ini kipas tapi bukan. Daripada siapa tak ada. Wow. Pen, highlighter dan juga pen. Kreatifnya. Boleh. Nanti saya cuba buat. Okay, lepas tu ni highlighter daripada alah dia tak tulis nama highlighter. Thank you. Banyak ni ada tulis saya. Lepas tu, oh ni Dave Imran, handsome boy. Okay, thank you Imran. Lepas tu ni oh, stiker. First stiker yang saya dapat. Sebelum ni saya dapat banyak, tapi yang kali ni banyak keychain. Yang kali ni pula kali ni banyak keychain. Ni first stiker yang saya dapat. Pen. Oh, ni buku tak ada tulis Happy Day buku and stiker dan makanan. Thank you. Okay. Lepas tu ni pun dari siapa tak tunjuk. Alah. Pen dan juga buku. Masya Allah. Terima kasih. Okay, dekat sini. Buku dekat sini. And then ni daripada siapa? Iman Koim. Comel. Iman Koim. Dia apa anak cikgu Iman Koim ni. Ni Wana. Anak cikgu. Lepas tu dia bagi dekat mak dia. Lepas tu ibu tak bayar. Thank you. Lepas tu bagi ni. Thank you Koim. Masya Allah. And then hadiah yang quite special juga daripada kesayangan saya. Rahsia, tak adalah. Okay, ni anak yang saya rapat, yang saya selalu pergi mana-mana dengan dia. Dan saya, kalau dia pergi bertanding mana-mana pun, saya selalu support dia. Adam, tadi adik dia, ni abang dia, iaitu Isfatullah. Oh ada ni, terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Lepas tu ada pen. Lepas tu ada pen, pen marker. Ada makanan. Thank you. Lepas tu ni. Apa ni Is? Awak nak bagi apa ni? Botol air ke? Ganas tau. Banyak macam-macam. Is, banyaknya duit awak Is. Ingat ya, kita masih lagi panjang perjalanan tahun ni. Sekarang baru bulan 5. Banyak lagi kejayaan yang kita kena capai sama-sama. Okay? Sama juga dengan Adam. Okay. Oh my god. Ni apa ni? Is, pecah. Aduh. Benda tajam. Pecah Is. Saya tak berani nak buka sebab dia pecah. Nanti saya buka. Ambil kau. Kalau tapi jangan risau. Sangat special. Dan lagi special, saya dah tengok tadi. Khas buat Cikgu Dini. Cikgu Dini Hazmi tulis sendiri. Macam mana pakai ni? Macam mana? Oh my god. Lepas tu dengan ni, saya takkan pakai. Saya akan simpan Sampai daun kering. sampai daun kering. Thank you Is.
Okay. And then ni ada lagi. Mungkin daripada East punya tadi. Oh, belum last lagi. Ini daripada Zara, adik East pula yang bawah Adam. Bagi ni. Kita tengok. Oh my god. Okay, jap. Mangkuk tingkat. Ada makanan ke Ibu Is masukkan? Tak ada. Kalau ada, benda tu kelakar. Kalau ada makanan, Ibu Is sangat kelakar. Ada gula-gula. Memang suruh saya makan. Terima kasih. Letak sini. Kopi dia makan gula-gula. Bukan gula-gula. Dia macam kacang. Thank you. Dan oh my god, seluar daripada Sugar Care. Sugar Craft. Sugar Craft ni. Wish. Dikus man. Dikus. Muat tak tu? Bismillah. Saya percaya kepada Ibu Zara. So jangan kecewakan saya. Tak adalah gurau je. Saya terima saja. Kalau tak muat, saya akan kuruskan diri. Aduh. Saya akan cuba. Oh my god. Sabar jap. Saya cuba dekat dalam. Sekejap. Muat je, muat. Saya pakai 3 lapis. So, ini pun muat je. Oh my god. Thank you. Oh, Jangan boyak sudah. Saya pakai 3 lapis, memanglah susah. Okay, thank you Zara. Okay, last but not least, quite special. Sebab ini yang saya sangat nak. Jangan bincang-bincang. Daniel bagi budak praktikum bagi kat saya. Budak praktikum bagi kat saya benda yang sangat bermanfaat. Bila saya pakai, insya-Allah dia akan dapat pahala berpanjangan. Pandai dia buat pahala berpanjangan. Dia bagi ni, voice amplifier portable multimedia. Mana? Tengoklah ni dia bagi apa? Mana? Oh, memang benar. Memang benar. Aku nak juga. Nak juga. Aku dah beli. Beli sendiri kan dia. Macam nanti nak pinjam. Hello. Aku untuk pinjam cik-cik bilang ni. Okey. Sabar jap, nak pakai juga. Tak kira nak pakai juga. Okey. Bismillah. Okey, usah. On. Sekarang lama. Tes 1 2 3 kuat kan? Tes 1 2 3. Baik, pada hari ini saya nak oh my god. Okeylah, saya nak buat video sekejap. Okey, itu sahaja pada hari ini. Wana, boleh tak tolong awak angkat? Tolong sekejap. Angkat. Lepas tu awak pusing sekejap. Okey. Itu sahaja buat hari ini. Buat nombor 1. Maksudnya Zoom dia satu kali. Okey, itu sahaja buat hari ini. Okey, tengok semua hadiah ni kita akan kemas balik. Sebab selepas ni saya ada banyak benda nak kena buat. Lepas tu ini nanti saya akan masuk dalam YouTube. Mesti awak akan tengok kan. Okey, terima kasih sangat-sangat. Saya nak cakap, okay, stop dulu cameraman. Saya nak cakap terima kasih banyak-banyak kepada ibu, ayah dan anak-anak yang sangat betul-betul lumus menyediakan hadiah untuk cikgu. Sebab cikgu ni bukanlah insan yang
dalam keluarga, bukan darah daging, tapi awak sanggup memberi masa, ruang, tenaga untuk sediakan semua ini untuk cikgu. Cikgu ni bukanlah siapa, tapi cikgu ni ditugaskan bertanggungjawab untuk mendidik awak semua. Saya harap hadiah yang paling bermakna, yang pertama yang ni, yang kedua adalah kejayaan yang awak boleh bawa sampai ke hari tua, sampai ke dewasa, sampailah hari tua. Okey, jadi budak yang baik, jadi anak yang soleh, jadi anak yang terus mendengar kata ibu ayah, taat kepada Allah. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.